Ya, CFM moy lain daripada nang lain kita bertemu kembali bersama kembali di ruang udara CFM, dan hari ini kita bersama dengan tetamu kita tak lain tak bukan. Ya, tetamu yang kita jemput khas sempena dengan 80 tahun RTM. Jadi, siapa yang tak kenal, siapa yang tak tahu dengan suara yang cukup suara yang cukup power, suara yang cukup orang khabar. Ramai mungkin, yang tercari-cari, ramai yang tertanya-tanya kan. Lepas tu sekarang buat apa kan, kita nak tanyalah semua kan. Iaitu bersama dengan mantan penyampai dan juga juruhebah dialek Jakun, iaitu Encik Anituddin Pak Pik. Selamat datang kembali. Ya, terima kasih Ima. Ya. Juga Alung. Alung Alung. Kalau dulu panggil Azmalnya, tapi lebih mesra Alung lah. Sehat semuanya? Sehat Alhamdulillah. Dah lama kita tak jumpa. Berapa tahun dah agak meninggalkan Konti Asyik? 2010. Dah hampir 16 tahun. Masa tu baru nak permulaan sistem digital digunakan. Dan time tu kita dah masa tu masih lagi dialek kan. Baru aja masuk dengan sistem baru, namanya Dira pula. Dira. Dira. Baru ni Dira. Dira. Jadi tadi kita dengar juga tadi DJ Anituddin ni dia suka yang kerja keras. Dia suka angkat operil. Itu orang khabar zaman-zaman rare tu, pengalaman tu. Kita dapat curi dengar sikit. Okey, tapi apa pun kita balik pada soalan kita. Hari ni kita bersama kembali. Ya. Nasib baik dia tak baca berita tadi. Kalau tak tadi kita nak serah untuk baca berita dah tadi. Okey. Kena tambah lah tu. Kena tambah lah tu. Jadi kita biasa panggil mama. Kalau macam saya biasa memang panggil abang. Sebab pangkat abang. Jadi kongsikan, boleh kongsikan sikit. Mungkin ramai orang khabar pendengar-pendengar kita nak bahagut ni nyak kenal, nyak tahu. Ataupun kadang-kadang mungkin suara pernah dengar tapi siapa ya? Mungkin juga. Lepas tu ada kalau sebelum ni khabar, mana Tatu Mamat Din dah lamanya nampak kamu macam tu. Ada tanya. Yang khabar hampa minat ada tu. Ada. Jadi boleh kongsikan sikit semuanya kepada pendengar kita kat luar dan penonton Asyik FM sendiri. Ke mana siapa sebenar latar belakang tu. Latar belakang. Okay, terima kasih Ma dan Alung. Saya sebenarnya nama ni salah nak diletak dulu masa kecil dulu, salah sebenarnya letak Amiruddin. Asal dia, tapi tak tahu macam mana boleh jadi ke Anituddin bin Pak Pik lah nama tidak, saya. Dah tidak jadi Amiruddin. Kalau tak jadi MB Negeri Sembilan dengan Negeri Selangor. Okey. Itu nama sejarah nama lah. Saya keturunan orang asli Jakun, daripada kampung Pematang Keledang Pekan. Umur saya lupa sebenarnya, saya ingat 33 tahun lah. 33 tahun lebih lah. Okey, muda lah. Dan dah berumah tangga dan bercucu dah. Anak pun dah ada juga, isteri seorang. Soalan tu. Okey. Soalan bergantung je. Berasal daripada kampung Pematang Keledang, dan saya juga pernah bekerja memang daripada mula kerja daripada Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dulu. Kalau dulu dipanggil Jakwa JHEOA. Daripada tahun 78 mula bekerja, 78 sampailah bersara dekat 40 tahun lagi, sebulan lah 40 tahun. Bertugas di Jabatan Orang Asli. Di samping itu pada tahun 2001 tak silap, 2001 baru di offer ataupun ditawarkan sebagai penyampai dan juga pembaca berita dialek Jakun yang utama lah. Dan dalam sejarah juga yang pertama kali membaca berita bahasa Jakun saya lah. Betul. Dan waktu tu juga adalah permulaan dialek Jakun dan temuan. Ya, masih menggunakan sistem analog lagi lah masa itu. Jadi sebagai salah seorang peneraju dialek Jakun lah, boleh kongsi sedikit pengalaman Mama Anituddin sendiri sepanjang bersama Asyik FM satu ketika dulu.
Pengalaman sepanjang bersama SFM dalam Dalik Jakun ni sebenarnya cabaran kepada penyampai lah yang baru. Sebabnya masa itu kaki tangan baru. Jadi kita nak bercakap di dalam bahasa Jakun, dalam suasana yang cakap sorang-sorang dalam jadi berkali-kali kita cakap jadi agak orang kabut sikit lah. Jadi di situlah kita belajar cara penyampaian bahasa Jakun yang betul lah. Itu pun kadang-kadang peringkat permulaan tu memang banyak salah lah. Banyak kekurangan. Tersasar. Bukan salah apa dari segi sebutan bahasa Jakun itu. Sikit je tersasar sikit. Sikit aja. Macam-macam keluar. Mana dia lain lah itu. Macam-macam juga komplain. Bahasa Jakun. Sebab bahasa Jakun itu sendiri pun banyak dia punya dialek dia. Dia punya logat dia banyak. Itulah dia punya cabaran dia. Jadi bila dah bekerja, mungkin salah satu daripada pelopor utama bahasa dialek Jakun, ada tak yang boleh Muhammad Aliduddin kongsikan bila sepanjang bertugas dekat ASY FM ni, apa pengalaman yang tidak boleh dilupakan sepanjang jadi penyampai radio ASY FM? Bila sebut pengalaman yang tak boleh dilupakan ni, saya rasa banyak jugalah sebenarnya. Ada 2-3 perkara lah. Saya dengar ada apa ni, peminat setia sampai ke rumah tau. Itu gosip. Gosip. Gosip sebenarnya. Gosip. Jadi dalam sepanjang bertugas penyampai bahasa Jakun ni, pertama sekali bagi saya tak ada keberatan sebenarnya, tidak ada menimbulkan masalah. Sebab dialek bahasa Jakun yang meluas digunakan di Pahang ni, dia lebih mirip kepada bahasa Melayu kuno. Jadi itu sebutan dia tak biasa, dia cuma lebih sebutan itu lebih baku. Itu saja. Kalau di daerah lain, dia sepanjang perjalanan sepanjang sungai Pahang, sungai Bebar, sungai Nau, itu sungai Merutung tu makin kulu makin lembut sebutan dia. Kemana yang di sebelah tepi laut ni dia kasar sikit, dia tegas sikit sebutan dia. Itu dia punya tapi kebanyakan semua orang asli bahasa Jakun ni dia faham bahasa daripada belah pantai ni. Jadi tak ada masalah lah bahasa itu sebenarnya. Jadi ada pengalaman yang menarik, ada pernah pergi masuk ke perkampungan ke? Kebetulan pengalaman masuk ke kampung orang asli. Kebetulan saya bertugas di Jabatan Orang Asli. Jadi pengalaman masuk kampung saya tak ada masalah. Sebab di ASY saya sebagai pismil itu, sebagai sambilan. Jadi masa itu terancang lah mengikut yang dijadual. Jadi masalah ke kampung-kampung itu boleh dikatakan seluruh Malaysia. Semua kampung orang asli saya dah pergi. Semua bangsa orang asli saya dah pernah jumpa dan faham. Jadi mudahlah untuk dari segi pekerjaan tu mudahlah. Dari segi penyampaian. Kadang-kadang dari segi semasa kita kontikan, kita boleh cuit selain daripada bahasa Jakun, kita boleh cuit menggunakan bahasa daerah lain. Daripada suku lain. Kita boleh guna juga lah sebenarnya. Boleh berinteraksi dengan orang Kabah dialek lain juga. Tapi sebab kalau diikutkanlah antara orang Kabah saingan kami masa tu, maknanya kita akan tumpu pada Abang Din, Muhammad Din. Mana Din lebih berpengalaman dan banyak orang Kabah tugas-tugas dan lebih kepada masyarakat orang kita di luar. Jadi kita banyak rujuk pun pada dia. Jadi memudahkan sebab faktor pekerjaan di JHOA tu memainkan peranan jugalah kan. Dia umpama macam mana tahu, sambil menyelam minum air. Dua-dua sekali buat. Itu sebenarnya. Itu untung dia. Lepas tu pula Aliduddin pula nama je top. Dia pula DJ masa tu.
Tak tahu. Dia tak tahu balik rumah makan ikan masin. Itu biarlah rahsia. Itu rahsia. Itu rahsia. Itu kadang-kadang itu peristiwa yang tak boleh kita lupa kan. Orang ingat jadi DJ ni mantap, tapi sebenarnya beban pemikiran tu nak cari maklumat, nak cari bukan macam dulu nak masuk kumpulan orang asli dulu berjalan kaki. Betul. Sekarang ni semua dah. Semua orang khabar dah mudah kan. Walaupun kadang-kadang tu ada onak dan likunya lain kan, tapi tetap mudah jugalah berbanding dengan Mama Din. Okey, pada pendapat Abang Din sendiri kan, apakah cabaran yang dihadapi oleh penyampai radio pada zaman Abang Din sendiri berbanding dengan yang Genan ni? Yang betul kata kunci lah. Cabaran dia yang sebenarnya kita tak ada cabaran. Cabaran kita di antara kita dengan pendengar. Kalau di konti lah kan. Kadang-kadang dia minta lagu, kita tak tunaikan. Kadang itu timbulnya sebut kita kita pilih kasih. Patutlah. Tu DJ Din dia pilih kasih. Tak sangka saya. Kecil hati saya. Tak, bukan, kadang-kadang kita tengok juga dalam 2-3 kali lepas namun dia dah ada kan. Kali ni ada lagi. Betul. Jadi kita spin, kita bagi orang lain pula. Bagi peluang pada orang lain pula. Bukan kita bukan pilih kasih, tak ada. Tapi kalau nak berkasih kena memilih. Kak Nur senyum kat luar. Dia dah masuk jarum tu. Okey, jadi itulah cabaran yang dihadapi sikit sebanyak kan. Yang paling suka jadi DJ ni apa dia? Apa ni Mamat itu dia? Ya, semasa jadi DJ yang paling seronok lah pada saya lah. Saya lebih suka zaman analog. Analog Sebab analog ni kita punya tangan kita, kepala kita ni kreatif. Dia tak duduk diam tu. Semua kena laju. Tahu lepas ni, lepas ni rancangan ini kan. Jadi semua tu kena putar balik kan. Jadi sistem moden sekarang ni, yang digital sekarang ni, kita tekan. Tapi persiapan awal kena buat. Itu sistem digital sekarang ni. Jangan datang ke pejabat, datang ke konti baru nak buat, tak boleh. Itu digital. Kalau analog tak apa, kita dah tahu dia. Tak apa, kita rewind balik, siap dia punya kapsul semua itu kan. Nak tanya. Daripada satu episod ke satu episod, daripada satu segmen ke satu segmen, macam mana cara buat tu? Ada pembantu ke tak? Tak ada. Sepanjang bertugas tu, kita nak ikut urutan dia tu kan. Kita tak ada pembantu tau. Tak ada habis ni nak rewind balik, tak ada. Kita seorang-seorang tau. Cuma kita dah buat dia punya list dia, checklist dia tu. Lepas ni apa. Jadi selepas satu contoh yang selalu banyak berulang ni, yang promo yang itu. Bila habis ni lah, bila kita dah pasang lagu, baru kita start balik, rewind balik, cari tu. Itu cabaran dia itu. Tapi cabaran dia tu menarik, boleh teringat sampai sekarang lah. Itu yang sistem delete dulu tu, kita kena masuk lah. Kena masuk lagu. Kena masuk lagu, masuk bahan. Itu pun tak boleh buat on the spot. Mana benda tu dah dirancang seminggu sebelum tu, kita dah masuk kan. Itu. Betul lah. Itu belum lagi skrip. Belum skrip lagi. Skrip wajib. Skrip wajib. Sebab nak tuntut pun itu dia kena ada skrip tu. Tidak ada. Jadi masa zaman Mamat Altuddin ni, kalau ingat Along, DAT pun ada masa tu. DAT dan juga Operail. DAT. CD. Kalau di CD senang sikit lah. Petik dia moden sikit. Tapi senang-senang pun kalau CD cala. Kenapa lagunya berut? Bolang. Itu cabaran dia lah kan. Itulah cabaran dia sebenarnya. Jadi memang paling suka sebab sukanya DJ. Suka dia aktif. Kita aktif. Jadi sebelum kita lagu ni sebelum kita putar lagu lah, satu lagu tu, satu lagi soalan untuk kita tanyakan. Nasihat, pesanan bila kita telah menceburi diri dalam bidang radio ni, sebenarnya apa yang kita perlu ada dalam diri, ataupun perlu membuatkan asyik ni sebagai apa? Apa yang kita siaran orasi. Masa yang tu ini soalan cepu emas jugalah ni. Cepu emas Sebabnya kita nak menyediakan yang menceburi dalam bidang penyiaran ini. Pertama sekali
kita punya minat. Minat. Dan yang keduanya, kita kena belajar banyak. Kena belajar banyak cara penyampaian kita, cara komunikasi kita, mana dia kita punya perhubungan awam, public speaking dengan klien yang kita tak nampak. Masyarakat. Itu pun satu momen peranan jugalah, kena belajar macam tu. Lepas tu kita kena banyak belajar benda-benda yang orang kata tak mustahak pun, tapi di situlah pemanis dia. Di dalam jadi konti yang jadi juruhebat ni. Kita carilah modal sikit, apa benda cerita kalau kita jumpa ke mana, kita bawa lah cerita tu. Sambil kita bercakap, sampaikan maklumat, kita slip. Dan ada joke-joke sikit macam tu kan. Itu. Tengok kalau lagu-lagu yang saya pernah dengar tu banyaknya daripada irama Malaysia Tapi okey, apa pun jiwa. Tapi kali ni kita tak bagi irama Malaysia, kita dengarkan lagu daripada Khazanah. Khazanah pernah ni lah kan? Pernah. Jadi kita imbau kembali bersama dengan Mama Anituddin kita dengan lagu Tok Uding. Ni lagu top lah. Jadi semoga kita bersama dengan Asyik FM. Moi. Lain daripada yang lain.
Ya, CFM Moin lain daripada lain. Kita hari ini bersama dengan tetamu khas kita sepanjang Hari RTM 80 tahun. Iman sebelum ke segmen seterusnya. Ini DJ lah. Satu kejutan. Kejutan. Ini yang mengenai dengan persoalan yang ke apa tadi sebagai sebagai mereka yang mencuburi sebagai penyampai ini kan. Pertama sekali yang penting saya nak tekankan sini lah dari segi penguasaan bahasa. Bahasa. Kalau semai menggunakan bahasa semai yang sebetulnya. Temiang begitu juga dengan jakun. Kalau boleh jakun sebab ni pahaman saya yang merantau banyaklah tempat kampung orang jakun dia ada logat dia lain. Logat ni sebenarnya macam ni, logat ni macam ni. Jadi lebih pelajari je. Semasa konti boleh guna bahasa kampung tu boleh guna, tapi cuit gunakan bahasa daerah kawasan lain. Sebabnya jakun ni kalau di sebelah kawasan pekan, sebelah pekan lain, sebelah kawasan Keratung dah lain, sebelah Segamat dah lain, sebelah Kecini dah lain, Johor dah lain. Jadi pelbagaikan bahasa itu. Walaupun dalam bahasa dialek jakun. Ya, dialek jakun. Boleh guna. Walaupun ada contoh ni macam DJ kita yang veteran guna bahasa kan guna bahasa lain boleh, bahasa jakun, asalkan bahasa jakun. Tetapi kalau dia dah fasih bahasa jakun daerah dia tu gunalah. Tapi sebaiknya pelajarilah bahasa yang mudah dipahami. Sebabnya bahasa jakun yang mudah dipahami serata-rata tempat orang bahasa jakun ni, saya dah pernah pergi bahasa jakun sebelah pantai lebih dipahami oleh yang kawasan-kawasan pedalaman ini. Sebab bahasa baku tu kan. Bahasa baku. Yang bahasa-bahasa yang contoh di kawasan pedalaman macam sebelah hulu sungai ini kan. Ada juga yang sebelah hilir ini, sebelah tepi pantai dia tak berapa fasih. Kurang faham bahasa. Jadi ini saya nak tekankan. Tak kira bahasa apa. Jadi kita ajuk lah. Kita tidur lah, tak ada masalah. Jadi campur. Maksudnya Mama Antudin tu kalau kita macam temuan lah belah-belah Bukit Lanjut pakai tai, ada tai kan. Orang nak kenal tai kan. Yang tai tu lah. Maksudnya ekor belakang tu. Kita kena ambil lah sikit kan. Dia punya sabdu dia tu. Sabdu betul lah kan. Jadi untuk ini DJ yang baru ataupun yang sedia ada lah kan. Okey. Itu kita masuk ke Asia FM, jadi kita masuk di bawah RTM. Jadi RTM mencapai usia 80 tahun. Dan hari ini 1 April 2026, bagaimana stesen radio dan TV RTM mempengaruhi Mama Anituddin sehingga ke hari inilah adakah kesan ke ataupun dapat terkenang kembali ke, mungkin terkenang banyak lah kot ada bagi kesan dekat Mama lah. Ini nak mempengaruhi ni yang sebenarnya dari segi apa-apa siaran lah, apa jenis siaran radio lah kan, memang mempengaruhi lah, mempengaruhi kita. Tapi bagi RTM saya rasa sebab daripada kecil dulu sampai lah ketua ni pun kita mendengar RTM punya siaran ni dan jadi memang mempengaruhi sangatlah. Dari segi pertuturan, dari segi apa maklumat pun semua kita akulah, kita terima benda macam tu sebenarnya. Benda itu dah terpaksa, bukan terpaksa, memang rutin dia macam itu. Dalam zaman dulu mana ada siaran radio yang lain, tak banyak yang channel apa ni yang asli pun cuma semain dengan Temia saja. Betul. Baru ni dia diperbesarkan, ditambahkan. Jadi maknanya masak marin tu masak mamak marin memula tu tengok TV tu orang khabar dah hitam putih. Aduh. Hai. Mula-mula tengok TV tu hitam putih. Mula-mula tengok TV hitam putih ni tahun di kampung-kampung lah. Tolak hospital orang asli Gombak tu dulu memang dah ada lah hitam putih. Di kampung tahun 1972. 1972 ada sebuah TV duduknya di asrama Sekolah Kebangsaan Permata Kedah.
Tiap hari Jumaat malam akan pergilah tengok cerita Melayu ketika itu. Sanggup tanang tu. Ingat drama tu, cerita tu ingat tak? Kalau Saya cerita Melayu. Dulu setiap cerita Melayu malam Jumaat. Hari Jumaat malam. Lepas tu kalau siaran radio pula yang masih Fajar di Bumi Pemata. Iya. Itu. Kalau Fajar di Bumi Pemata tu memang kita tunggulah celoteh-celoteh orang Felda ni kan. Lepas tu ada lagi bangsawan. Bangsawan di udara. Itu Rima lah tu masa tu. Bangsawan di udara memang dia bertunggu-tunggu tu. Ini dan sanggup beli transistor kecil tu tau. Tapi masa tu kecil yang radio kecil tu harga dia murah. Murah aja kan? Murah aja. Zaman dulu tahun 60-an dulu. Dalam RM4. Tapi berbuih lah RM4. Kalau 60-an tu RM4 tu mahal juga tu. Kecil je dia besar kotak mancis tu. Jadi tonggol lah. Masa tu memang tonggol lah benda tu. Tonggol. Kalau tak rasa uri kalau tercicir satu episod tu. Aduh. Gantung dah. Sesat gitu. Okey. Macam mana lah kan. Jadi salah satunya cerita Melayu lah mempengaruhi kehidupan. Jadi banyaklah rancangan-rancangan sama ada TV atau radio yang telah disiarkan. Kalau tadi dah kongsikan sikit apa rancangan TV dan radio yang menjadi kegemaran Mamat Judin. Kalau yang tu radio, kalau TV satu je lah. Kalau TV saya lebih suka kepada yang jenis dokumentari. Kalau berita-berita ni kurang kita boleh baca surat khabar. Tapi kalau dokumentari ni kan, kadang-kadang RTM dia buat syuting kisah-kisah orang asli buat sana kan. Cari itu, cari itu saya minat itu. Tapi memang betul dulu memang ada bergabung dengan National Geography kan. Betul. Tapi sekarang ni cerita-cerita sekarang terlampau banyak kan. Cerita yang ada pada live, daripada YouTube, daripada itu siaran ini. Orang kata banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi kadang-kadang kita kurang menonton TV. Betul. Itu pengaruh media sekarang mengurang. Jadi memang sebab tu lah bila Mama Aniduddin konti sikit-sikit aku dengar sketsa Piramli tu. Ada tiba-tiba masuk teng madu 3. Kan? Okey, macam Abang Din sendiri kan, sebagai seorang mantan penyampai juruhebah stesen radio RTM. Jadi macam mana agak Abang Din sendiri tengok perubahan RTM kalau marin dengan Ngenan lah, beza macam tu? Banyak sebenarnya perubahan. Pertama sekali persekitaran Angkasa Puri itu sendiri. Itu yang kata sesat tu. Yang kata sesat. Apa dah jadi buat Angkasa Puri ni? Itu tengok mana padang bola dulu. Tak ada dah. Tak ada dah. dah. Padang bola dulu tak ada. Jadi dari segi perubahan begitu ketara lah. Dari segi pertama sekali dari segi sistem lah. Dari sistem penggunaan sistem, kalau dulu sistem analog. Lepas itu berubah kepada sistem dialog. Sekarang dah sistem yang baru. Jadi ini begitu drastik. Zaman sains dan teknologi ini kan memang macam-macam benda-benda yang baru yang perlu dipahami dan perlu dipelajari oleh setiap masyarakat lah sebenarnya. Kena tahu benda itu. Dulu kita tak ada TV. Ada TV. Sekarang TV tak main dah. Kita tengok TikTok pula. Tengok TikTok, tengok kat handphone dah. Jadi satu kewajipan. Tiap kepala tu, seorang budak kecil pun dah kena ada switch satu. Tapi sekarang Kementerian Komunikasi dah khabar dah. 16 tahun tidak dibenarkan lagi. Bawah 16 tahun. Kita kena ingat Ini bahaya dia. Sebab itu pertama sekali dalam rancangan-rancangan radio, rancangan-rancangan TV kena ada satu rancangan-rancangan yang boleh menarik minat lah. Anak-anak lah Anak-anak. Budak-budak kecil ni. Kita kena fikirkan jugalah kan. Ini mungkin satu pembaruan untuk RTM lah. Okey, pada ketika terdapatnya banyak stesen radio, TV pun dah banyak, podcast pun dah ada,
saluran hiburan pun yang yang berbayar pun dah ada. Jadi ia menjadi salah satu saingan kepada RTM. Ya. Apa pandangan Mamat Tudin terhadap perkembangan evolusi ni? Berpeluh ni Mamat nak jawab ni. Ini satu dalam banyak soalan-soalan yang ada berapa soalan ni tadi. Inilah ibu soalan. Inilah ibu betul pokok perbincangan ni pada perjumpaan kali ni lah, pada on air kali ni. Yang sebenarnya zaman evolusi media telah beralih kepada saluran tradisional daripada saluran tradisional ke media cetak, radio dan landscape digital yang didominasikan oleh media sosial. Ya, dalam dan kecerdasan buatan AI. Ini maknanya cabaran yang sekarang ini daripada sistem lama kepada sistem yang baru ini, contoh dia macam evolusi media ni dari tradisional ke digital. Ini sekarang digital. Sekarang dah masuk digital. Sekarang nak masuk pula kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ini tak payah. Kalau kita tengok sekarang ni kan, dari segi AI lah orang katakan, ini pun dah cukup membuat kita malas nak mengkaji, tak nak membaca, tak nak menyelidik. Kita guna je AI, type dah keluar. Kan? Betul ke, tak betul ke, tetap dia keluarkan. Dan tetap juga kita layan. Tetap kita layan. Ini salah satu dia punya evolusi yang berlaku pada hari ini. Terutama sekali di media cetak dan penyiaran. Kan? Fokus kepada komunikasi satu hal tuju je. Maknanya kita komunikasi daripada radio, kita dengar daripada radio je. Kadang-kadang sebagai pendengar kita tak dapat nak berhubung dengan, kita menerima sebelah pihak. Tapi apabila dah berlakunya hal tuju yang terkini ni, era media baru ni kan, kita boleh berinteraksi. Contoh dia macam sekarang ni lah, dah tengok dah ada gambar. Betul? Kan? Radio, kalau dulu radio kita dengar suara je. Kan? Ini salah satu dia punya evolusi dia. Maknanya dia lebih mudah, lebih rapat, dan boleh juga masyarakat itu bersama menikmati, sama merasa apa itu yang dikatakan DJ penyampai. Ini media baru. Jadi TikTok itu semua tu boleh. Jadi orang tu dia kata makin malas kita. Sebab dulu Muhammad Ujuddin dia bekerja berpusing sana berpusing sini. Saya tengok DJ duduk je, makin malas. Ini sebab ini kebaikan sistem digital, teknologi moden, evolusi. Mana daripada benda tak ada, kita dah jadi ada banyak benda dalam 1 jam tu kita boleh buat macam-macam. Kalau dulu dalam 1 jam kunci itu asyik 10 kali menggulung tu jadi. Bekerja sini. Itulah kelemahan dia. Dan juga kadang-kadang banyak benda-benda yang yang berita-berita yang tak terkawal. Tak sahih. Kalau tak pasti jangan kongsi. Betul. Kan? Jadi ini yang membuat perlu ditangani penyalahgunaan ini sebenarnya. Dengan berita angin lah sebar. Kan? Perang tak habis, kata dah menang. Kan? Ini contoh dia. Kan? Betul tak betul, tolak belakang tolak kira belakang. pula. Penting berita tu dengar dulu. Sebabnya sekarang ni dunia, kalau ingat dulu perkataan dunia tanpa sempadan. Ya. Bila disebut dunia tanpa sempadan ni, benda ni maklumat di ujung jari. Baik ke, buruk ke, semua ada dalam tu. Betul. Ini dia punya cabaran dia punya memang cabaran lah. Memang dia punya evolusi dia memang daripada benda yang tak ada tu kan boleh diadakan. Berita yang tak ada boleh diadakan, disebarkan pula meluas. Percaya pula tu orang kan.
Itu. Tapi RTM setakat ni macam Malu Khabar ni sepanjang 5 tahun ni kita betul-betul menjaga Kementerian Komunikasi bersama sekarang dengan Kementerian Digital mengawal untuk berita-berita yang tak sahih. Ya, betul. Itu salah satu langkah yang baik. Sebabnya banyak sangat podcast. Kalau mana yang okey. Betul. Mana yang baiklah. Mana yang kadang-kadang ini payah nak cakap lah kan. Sebab itu dia punya hubungan boleh dekat. Contoh kita dengan Azmal lah kan. Dekat lah kan. Walaupun Azmal tak negeri mana kan. Dekat apa ni, dekat Pekan ke, dekat Kuantan ni. Boleh terasi, boleh bercakap. Mal. Nak buat apa? Boleh minta lagu macam tu. Mudah kan? Mudah. Tapi kena hati-hati jugalah benda yang mudah itu. Kadang-kadang benda yang mudah tu dia akan susah jadinya kan. Dan akan menyusahkan. Kalau kat susah dia tak apa, dia akan menyusah orang lain. Okey, kedua terakhir, apakah harapan Mama Anituddin kepada kaki tangan RTM, begitu juga pendengar dan penontonnya? Ya, pertama sekali saya nak bagi tahulah. Ini kita sebagai insan manusia kan. Pertama sekali kita kena menghormati antara satu sama lain. Okay. Kadang-kadang dalam DJ ni DJ ni dengan cara percakapan kita, dengan cara perbualan kita, pendengar boleh menilai kita, menimbulkan boleh salah anggap sebenarnya. Diorang salah anggap DJ suka orang ni. DJ suka orang ni. Ini tadi yang dikatakan pilih kasih tadi tu. Jadi kena adil Kita kena adil. Ini pertama sekali kena adil. Yang keduanya, perbanyakkan lagi kemahiran ilmu-ilmu penyiaran dan juga sejarah. Pertama sekali sejarah tempatan kita, sejarah kampung, sejarah bangsa itu sendiri kan, kita kena ambil tahu. Contohnya asal orang ni daripada mana, kampung ni macam mana sebutan ni, apa nama kampung ni jadi kan. Jadi kita kena ambil maklumat yang macam ni, kita kena carilah. Sebagai DJ tak kisah lama ke yang baru ke, tambahkan ilmu. Semua maklumat tambahan. Maklumat tambahan gitu. Senang kita kalau kita nak cakap apa pun kita boleh. Sebab cakap kalau cerita di contoh di Segamat. Kita dah pergi ke Segamat kan. Kalau kita tak pergi, kita cakap Segamat macam mana? Suasana dia macam mana? Dah tak tahu. Tak tahu. Ini sebut orang Batak. Kita cerita orang Batak. Adakah kita pernah pergi kampung orang Batak? Contohnya kan. Jadi sekarang ni kemudahan perhubungan pun dah semua dah okey dah. Seluruh yang setahu saya, yang seingatan saya, seluruh kampung asli di Malaysia ni telah sampai kenderaan walaupun jalan tanah merah. Ya. Kalau dulu tak ada jalan kaki. Sekarang semua dah ada. Kecuali kalau dah runtuh, itu lain. Dan itu bencana. Jadi Aisyah FM kena luaskan kuasa. Bukan luaskan kuasa, mana tambahkan lagi mengutip ilmu di pedalaman terutamanya. Kuasa kita memang tak ada kuasa pun. Cuma kita memohon. Okey, Ma, kita pun dekat segmen yang terakhir lepas ni kita dah habis tugasan kami 4 jam ke udara menemani anda. Jadi ucapan Abang Din sempena dengan hari RTM ke-80. Sempena hari RTM yang ke-80. Saya ingin mengucapkan kepada semua warga RTM, khasnya Asyik FM, supaya disihatkan tubuh badan, amin, dimurahkan rezeki, amin, sempena ulang tahun yang ke-80 ini, bertambah ceria, tambah baik lagi lah. Sama-sama umur dengan RTM Mama Anituddin? Tak jauh bezanya. Tak jauh. Tak jauh. Semoga kami sihat lah kan. Semua sihat sekurang-kurangnya biar kita duit kurang, bukan tak ada, mesti ada. Tapi ada kurang, tapi jadi badan sihat. Betul. Jaga kesihatan, jaga diri dan jaga peribadi. Okey, itu dia daripada Mama Anituddin kita kan.
Mungkin lepas ni dia ada interview daripada Vicky, tak tahulah kan. Ucapan-ucapan khas. Ya, jadi terima kasih juga di atas kesudian meluangkan masa bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Gaju Asyik, bersama dengan Encik Anitudin Pak Pik, iaitu mantan juruhebah dan penyampai berita dialek Jakun. Okey, jadi kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita akan berjumpa lagi. Lepas ni kita bersama dengan Bunga Kembang Setaman akan menemani anda selepas ini bersama dengan Cik Lily. Jadi apa pun kami mengundurkan diri dulu. Terima kasih di atas kesudian anda juga bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mono lain. Dan terima kasih juga di atas ucapan-ucapan yang telah kita terima untuk sebelah pagi ni. Terima kasih. Semoga anda terus menjadi teman kami juga. Kami setia menjadi teman setia anda dan anda juga setia menjadi teman setia kami. Okey, untuk sebelah pagi menemani anda, izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami sendiri. Jadi kami mengundurkan diri dulu untuk 2 Rabu menemani anda untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mono lain. Jadi kita akan jumpa lagi Along dan juga Emma seperti biasa di Rabu di segmen 2 pagi di Asyik FM Mono Mono. Lain daripada yang lain.